Okay guys, ni dia metal combo cage untuk DJI Action 5 Pro, DJI Action 4 dan juga DJI Action 3. Okay, jenama Telesin Jadi kalau korang nak dapatkan cage yang berbaloi dengan harganya, inilah jenama yang sesuai iaitu Telesin. Dia punya kualiti memang tip top. Okay, jom kita tengok apa yang ada pada cage ni. Bagi atas dia ada kunci ni untuk buka dan tutup. Lepas ni ada button record ataupun capture lah. Kat atas ni ada code shoe. Korang boleh letak lighting lampu ke, mikrofon ke. Okey, bahagian sini dia ada 1/4 inch thread untuk mounting dekat tripod ke. Lepas tu dia ada ni, nampak? Ni tujuan dia adalah untuk kita pakai quick release mounting. Okey, bahagian dalam Okey, nampak dia ada padding getah ni. Kat sini pun ada juga padding getah. Dan inilah di sini. Okey, satu lagi kelebihannya dia diperbuat pada aluminium. Okay, memang solid dan nampak precise. Jadi case ni dapat menyelamatkan daripada kerosakan ataupun dented jika dia terjatuh lah. Alright, jom kita pasang pada DJI Action 5 Pro. Korang just slide je. Masuk macam ni. Tolak dia. Nampak? Itu korang just lock. Itu dia. Okay, di sini power button Jadi senanglah kita nak tekan on ataupun off. Lepas tu sini ada ruangan untuk kita buka bahagian ni Okey, tu dia. Okey, ada USB port type C kat sini. Okey, mudah untuk kita akses. Okey, bahagian bawah ni daripada kamera tu sendiri dia ada macam magnet kat sini kan, untuk kita gunakan quick release mounting. Yang ni macam ni lah. Dan atas the button tu memang bagi saya memang best lah. Bila tekan tu dia smooth tekan sikit dah ni, dia dah on. Kita tak perlu tekan kuat sangat Satu kelebihan, senang kita nak tukar bateri. Nampak? Kita buka macam ni, tolak, nampak? Itu jadi kita tak perlu nak keluar-keluarkan kamera untuk tukar bateri. So nampak ni, ni adalah quick release Korang just pasang saja macam ni. Dia magnet dia akan tarik. Itu korang lock. Pastikan quick release ni lock betul-betul supaya kamera ni tak tanggal atau jatuh So ni landscape mode. Tiba-tiba kalau korang nak buat portrait mode, korang just tekan ni. Okay, kemudian just pasang kat sini pula. Tekan sikit bagi dia lock betul-betul. Nampak? Kan? Mudah. Sebelum ni saya ada beli case-case tapi ada yang susah nak masuk, ada yang macam dia nak tukar bateri, dia kena keluarkan semua kamera, masuk bateri kan, leceh. Yang ni memang senang. Okay guys, jadi korang boleh dapatkan dekat link yang saya sediakan untuk case ni.